Hai adik, Assalamualaikum. Okey, sekarang Doktor nak cakap lah untuk masalah macam awak dah 19 minggu kan, tapi belum buat buku lagi. Tak apa, awak jangan takut. Bukan Doktor nak advise awak untuk tak buat buku, tapi Doktor nak ajak awak buat buku secepat yang mungkin supaya kita nak jaga kesihatan ibu, kita nak jaga kesihatan bayi dalam kandungan kan, kita nak start vitamin-vitamin yang ibu perlukan kan, dan juga kita nak elakkan komplikasi-komplikasi yang mungkin berlaku kalau kita pregnant. Bila kita mengandung ni, badan kita sebenarnya berisiko kepada macam-macam masalah lah. So untuk kita cegah perkara yang tak bagus tu berlaku, so Doktor cadangkan supaya awak buat buku lah. Jangan takut, jangan rasa malu, tak apa, pergi je buat buku. Awak senang nak buat dekat klinik kesihatan ke, awak nak senang buat dekat klinik swasta ke, tak ada masalah, asalkan dalam buku awak tu lengkap. Nanti kata apa-apa berlaku, semua mana-mana doktor daripada hospital tu boleh rujuk daripada buku tu. Oh, mungkin masalah kencing manis, so kencing manis nak buat macam mana kita nak elakkan risiko tu pada baby, nak elakkan risiko pada ibu juga. So awak jangan malu-malu, Doktor sarankan dengan rasa kasih sayang ni, nanti awak buat buku. Semoga awak dan baby sihat. Okay, bye-bye.